Hai Impiana, bertemu kembali dalam Impiana House Tour. Hari ini kita akan menyenggah satu lagi rumah yang berkonsepkan Modern Century. Jom. Hai Piana, tepuk masuk. So basically rumah saya ni berkonsepkan modern century. So dekorasi dalam rumah saya ni dekorasi moden dan ada gabungan elemen-elemen semula jadilah, antaranya kayu, marble, gabungan elemen-elemen warna cat natural seperti putih, krim, ada sikit hitam dan sedikit kehijauan sikit lah. So gabungan moden dan elemen tadi yang saya sebut tu terhasilnya lah satu konsep modern century. So jom kita house tour ke semua sudut ruangan di rumah ni. Okey, ruang ni sebenarnya adalah study room. Tapi kita minta ID Ella Deco untuk tukar ruang ni kepada storage area lah. So basically dalam kabinet ni ada kasut-kasut lah dalam ni. Kemudian selain daripada kasut, kita pun ada simpan lah barang-barang guna sama dan barang-barang yang besar lah. Jadi dekat sini kalau tengok saya disimpan lah set golf saya dalam ni kan, sebab bit besar lah juga kan. Jadi kita perlukan ruang yang besar kat sini. Kemudian saya pun ada simpan kasut. So dari bawah sampai ke atas ni memang kasut lah, sebab saya memang ada banyak kasut. Dan ada sikitlah area untuk hiasan lah kat sini. Kan dekat ruang sini juga saya ada minta ID untuk buat cermin besar ni, sebab kami sekeluarga memang suka OOTD. Jadi sebelum kita keluar rumah tu, kita akan tengok dululah cermin. Jadi selain daripada tu, kita boleh bergambar lah. Kat sini juga kalau Impiana boleh tengok, ada arch. Okay. Ni memang saya request sendiri dengan ID. So arch ni kalau kita tengok, dia akan nampak ruang ni akan nampak lebih tinggi lagi. Bila ada arch, ruang ni akan nampak lebih wow lah. Okey, kalau tengok kat sini, ID ada sediakan cermin. Tengok dalam ruangan cermin ni, kita akan nampak keseluruhan rumah. Dari sudut kanan, kiri, kita boleh nampak lah dry kitchen, bahagian ruang tamu, dining area. Jadi memang berbaloi lah ada cermin di kat sini. Dan dia juga boleh nampakkan ruangan rumah ni akan lebih besar dan lapang lah. Okey, boleh ajar terangkan bahagian ruang makan ni apa yang specialnya? Okey, kalau kita tengok kat bahagian dining area dan juga wall ni, dia gabungan elemen yang menarik lah. Dan kita nampak ruangan ni nampak lebih elegant. Sebab kalau kita tengok kat sini ada fluted panel, wainscoting dan juga look marble ni. Dan juga meja ni pun marble dan warna grey ni menaikkan lagi ruangan ni lebih nampak mewah lah basically. Dry kitchen ni adalah spot favourite saya lah. Okay. Kalau tengok dekat dry kitchen ni, kita ada island, top dia marble. Dan juga kabinet ni warna putih. Dan kita boleh nampak juga peti ais ni bukan wall lah. Ini memang peti ais warna putih. Kalau tengok keseluruhan kabinet ni warna putih dan hitam. Ada look-look sikit French look lah kan. Ditambah pula dengan yang ini paling menarik lah. Bagi saya ini yang paling praktikal lah. Bila saya balik daripada kerja, saya akan letak terus handphone kat sini, ataupun anak saya kalau balik perlu charge handphone ke apa ke. So kat sini kita akan gunakan plug ni sebaik mungkin lah. Okay, lampu ni saja sebagai ID lah Ella Deco, dan kami setuju dengan design lampu ni sebab dia menampakkan lagi rumah ni kelihatan lebih moden lah. Dan juga keseluruhan lampu-lampu di bahagian sini pun ada. So ini adalah arch saja sebagai ID juga. Dan kami nampak benda ni memberi wow factor di bahagian dry kitchen ni. Okey, special tentang dry kitchen ni, dalam kabinet dry kitchen ni ID sediakan pull out shelf tau. Okey, kalau tengok kat sini saya letak rice cooker dan air fryer. Jadi kalau
Kadang-kadang saya masak dalam wet kitchen, tapi ada masa saya akan masak dekat luar. Jadi bila saya masak kat luar ni, saya just tarik je lah pull out chef ni, dan wap daripada nasi ni memang takkan kena lah kabinet atas ni. So dia akan keluar di ke atas lah, dan bila sejuk saya akan bawa keluar ke atas island ni. Okay, dan dekat sebelah sini pun I disediakan pocket door tau. Jadi bila saya masak nasi je, ada tetamu ke ataupun anak saya lalu, tak akan terlanggar lah. So pintu ni selamatlah, dan sangat praktikal lah untuk kita adakan pull out chef ni. Okay, kemudian dekat bawah ni pun ID ada sediakan pull out chef. So saya ada letak makanan-makanan ringan kat sini untuk mudahkan anak saya yang ambil lah. So dia just tarik je, kemudian lebih teratur lah. Okay. So untuk wet kitchen ni memang personally saya minta sendiri dekat ID sliding door. Jadi French door ni memang nampak bahagian dalam. Jadi ruangan wet kitchen tu akan nampak lebih luas lah. Untuk French door ni juga pentinglah untuk saya setiap kali saya masak, mudah untuk saya keluar masuk bila kita guna sliding door. Sebab developer hanya sediakan pintu biasa saja. Jadi kita minta ID buang pintu lama tu, kita pasanglah sliding door ni. Dan selain daripada tu, bila saya masak, bau-bau daripada masakan tu takkan keluar lah. Dan especially kat rumah kondo ni, bila kita masak, bau masakan tu akan rasa sampai ke satu rumah. Jadi sliding door ni memang praktikal lah untuk ada dekat bahagian wet kitchen. Okay, jom kita masuk bahagian dapur basah ni. Okay, kalau tengok kat sini, dapur basah kami ni memang konsep dia memang open kitchen lah. And kita tak letak kabinet, hanya ruangan hiasan saja kat atas ni. Jadi kabinet hanya bahagian bawah saja. Ruangan atas ni ID gunakan tabletop jenis quartz stone lah. Dia lebih tahan lama dan lasak lah. Kemudian dekat sini juga ID sediakan sliding untuk mudah bawa keluar masuk tong gas. So dalam rumah ni mana lagi favourite spot Hajar? Okay, of course lah master bedroom. Tapi sebelum kita pergi ke master bedroom, kita pergi tour bilik-bilik yang ada dekat dalam rumah ni lah. Okay. Kita mulakan dengan bilik anak perempuan saya. So kita ada tanya dekat dia lah, dia nak bilik warna apa. So dia kata dia nak warna pink, tapi saya tak nak lah warna pink tu shocking sangat kan. Jadi kita pilih untuk warna soft-soft je lah. Dan so ini memang ID sediakan lah. Kalau tengok kat sini, bilik ni nampak lebih soft, tenang, dan ada unsur-unsur kekanakan lah. Jadi kalau dia besar tu, sebab kita pilih soft pink, jadi boleh digunakan lah sampai dia dewasa. Okey, jom kita pergi ke bilik seterusnya. Okey, kalau tengok kat bilik kedua ni sebenarnya adalah bilik solat kan. Tapi selain daripada bilik solat, bila tetamu datang, kami ada sediakan katil juga, tapi katil yang jenis Murphy bed nama dia. Okey, so yang ini idea dia sediakan. So idea ni memang daripada Hajar sendiri yang nak begini ke ataupun idea yang bincang ID? Saya sendiri yang nak, dan saya ada beritahu dekat ID saya nak Murphy bed supaya bilik ni boleh digunakan untuk solat dan juga digunakan bila tetamu datang lah. Jadi bila tetamu tak ada, kita akan simpan balik lah. Okey, inilah bilik master bedroom saya yang saya cakap favourite spot. Basically sebenarnya favourite spot suami. Untuk master bedroom ni kita pilih konsep lain sikit daripada living hall dan juga bilik-bilik yang lain. So kalau tengok sini, bilik ni ada vibes hotel tau. Then dekat wall tu kita pilih look marble lah dan warna hitam supaya dia nampak lebih elegance dan lain lah daripada yang di luar tu. Okey, kalau tengok, okay, jom kita pergi ke bahagian sini. Dan dari sini sebenarnya impiana, okey, dari katil ni kita akan nampak kawasan park tau. So sebenarnya bila kita tidur dekat bilik ni memang akan rasa tenang je sebab kita boleh healing sambil nampak park ni. Okay, rumah ni keluasan dia 1280 square feet dan termasuk jugalah ada ruangan balcony. Okey, jom kita ke ruangan balcony. Okey, untuk ruangan balcony ni memang
kita tak ada buat apa-apa lagi lah, in process lagi lah dalam progress. So saya dan suami ada plan lah nak cantikkan kawasan balkoni ni. So ini just simple je lah, tak siap lagi. So daripada balkoni ni kita akan nampak kawasan park yang memang khas untuk residensi Edgewood ni saja. So sebenarnya dekat bahagian park ni ada fountain. Tapi itulah bulan ni dia ada buat maintenance. Tapi tak apa, Impiana boleh tengok dalam Instagram rumah kami, iaitu nama dia Rumah Maira. Kat situ ada sedikitlah perjalanan macam mana kami dapatkan rumah ni, dan dalam tu ada sikit-sikit spot area park, ada nampak fountain kat situ. So dan macam-macam lagi lah kelebihan yang ada dekat kawasan Edgewood Residence ni.